Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul kotak popcorn. Hari tu saya dapat set popcorn kebenaran di GSC Cinemas. Kotak popcorn ni bentuk bas tapi dia material kertas. Bila sampai di rumah, saya terus terfikir, apa kata saya DIY kotak popcorn ni supaya ditahan lebih lasak. Jadi saya potong kotak popcorn tu dan tampal atas kotak yang lebih keras supaya bas kebenaran ni lebih kukuh kalau nak main. Selepas saya tampal bas tu, saya mula potong ikut bentuk asal bas tersebut. Lepas dah potong, kita pun tampal. Barulah keras sikit kotak bas ni. Dan disebabkan saya terlebih rajin hari ni, saya nak buat efek 3D. Saya ada dua kotak popcorn ni. Jadi satu untuk bahagian bawah, satu lagi untuk bahagian atas. Layer kedua untuk naikkan efek 3D. Jadi saya tampal ke atas dan juga bahagian tayar dan beberapa bahagian yang ada pada bas Papa Zola ni. Set popcorn kebenaran ini turut didatangi dengan stiker. Jadi untuk buat bas ni nampak penuh dengan orang, saya tampallah beberapa karakter stiker pada bas tersebut. Dah siap dah. Sekarang barulah boleh main tanpa risau bas ni rosak.